Bertemu lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam sejahtera, selamat datang ke JRY News Channel, ulasan berita politik tanah air yang berfakta dan menyeluruh serta seimbang. Kita teruskan ulasan malam ini, kali ini tentang kejadian di Dewan Rakyat. Hari ini kita dikejutkan dengan tindakan barisan pembangkang, ahli parlemen pembangkang yang telah mengambil pendirian keluar dari Dewan Perbahasan. Hal ini dilakukan ketika pembentangan RCI tabung haji yang telah dibentangkan oleh Menteri Agama, yang kemudiannya disambut dengan sindiran dan tindakan keluar Dewan dari barisan MP pembangkang. Apa yang menarik, tindakan MP pembangkang ini tidak mencerminkan laungan ataupun kelakuan mereka. Apabila perkara sepenting RCI tabung haji mereka abaikan untuk berbahas di parlimen. Pada yang sama, MP Muar Syed Saddiq telah mengambil pendekatan yang sangat matang apabila beliau menegur sikap pembangkang yang mengambil pendirian untuk keluar dari Dewan, sedangkan menurut Syed Saddiq mereka dibayar gaji yang sangat tinggi untuk mengambil peranan sebagai check dan balance di parlemen. Kita ikuti ucapan ataupun teguran dari Syed Saddiq, ahli parlemen Muar, khusus untuk MP pembangkang pada hari ini. Kita teruskan. Tetapi Muar tidak bersetuju tanggungjawab lebih 221 ahli parlimen yang sihat walafiat perlu terhenti hanya kerana seseorang Perdana Menteri kurang sihat. Parlimen bukanlah one man show. Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja kita pula, yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat, dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Mengapa Muar memilih untuk berbahas dan bukan memboikot? Saya setuju Perdana Menteri perlu jawab bila dia kembali sihat. Saya juga setuju ada banyak kritikan yang legitimate berkenaan cara kerajaan menguruskan negara dan plan pemulihan tabung haji. Tetapi Muar tidak bersetuju tanggungjawab lebih 221 ahli parlimen yang sihat walafiat perlu terhenti hanya kerana seseorang Perdana Menteri kurang sihat. Parlimen bukanlah one man show. Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja kita pula, yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat, dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI tabung haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri, dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela. Kalau ada fakta, bahas. Kalau ada salah, bongkarkan. Sangat malang sekali kita di pihak pembangkang yang paling lantang membawa nama Melayu Islam memilih untuk boikot perbahasan mengenai institusi terpenting bagi golongan Melayu Islam. Kita bukan memboikot Perdana Menteri, kita sedang memboikot amanah kita kepada jutaan pendeposit tabung haji. Sebab itu, sebagai ahli parlimen pembangkang, saya tidak memilih untuk memboikot, tetapi Muar memilih untuk berbahas menggunakan fakta dan data supaya maruah, integriti dan nama baik lebih 10 juta pendeposit tabung haji umat Islam dapat dibela. Muar sikit Muar. Bersatu juga tak boikot. Terima kasih. Terima kasih Putrajaya.